Masih relevan ke nak buat SEO pada zaman dah ada AI semua ni? Jawapan saya, yes. Memang masih relevan buat SEO, dan lagi spesifik SEO anda, bila anda buat konten yang lebih spesifik, AI pun boleh recommendkan website anda. Dan saya dapati, bukan saya saja, tapi lain saya punya website pun dapat muncul dalam carian di AI, ataupun mainly kita tahulah yang popular dia lah ChatGPT. Paling basic, kalau anda pernah Google, anda search, Google ada function AIO lah saya sebut, AI Overview. So bila di sini, bila kita search, Google akan dapatkan jawapan yang ada dalam website Google, yang dalam carian tu, termasuklah social media. So di social media sama ada TikTok ataupun IG, bagaimana anda buat keyword pada platform tersebut kan. So Google boleh extract maklumat daripada social media ke dalam AIO. Okay, so dia bukan semata-mata buat konten dekat dalam blog sendiri saja, anda punya konten di social media juga boleh muncul dalam AI. Okay, mainly kita tahulah paling senang nak akses ialah Google AI Overview. Okay, kalau ChatGPT pun boleh juga, tak ada masalah. Saya nak kongsikan lagi lebih lanjut mengenai bagaimana konten SEO dan AI ni, bagaimana dia boleh berfungsi dan bagaimana trend ataupun apa yang kita kena buat untuk tahun 2026. Jangan lupa follow, kita akan adakan webinar pada minggu hadapan. Daftar dalam link di bio. Kita jumpa dalam webinar akan datang.